Hello. Okey. Ni Hambali. Hambali ni adalah seorang daripada penjenayah pengebom berani mati dekat Bali menyebabkan 200 lebih orang mati dekat sana cerita dia. Jadi dia mohon di position dua rakyat Malaysia untuk perbicaraan. Dalam kes ini adalah peguam dia mahu dua Nazir Lab dan Farid Amin yang masuk dalam perbicaraan ni untuk memberi keterangan kan cerita dia kan. Hambali ni dipanggil nama Nurjaman Encep cerita dia. Dia pernah membuat satu pengeboman di Bali kan pada tahun bila sekejap tak ingatlah tahun bila, tapi memang pengeboman tu menyebabkan 200 lebih orang mati lah cerita dia. Okey, yang budak dua orang ni Nazif dengan Farid ni pula ditahan di penjara Guantanamo, Teluk Guantanamo dekat Cuba cerita dia. Itu oleh Amerika Syarikat. Apa kaitan Amerika Syarikat pun kita pun tak faham je. Alright. Dia rasa dia nak jadi hero seluruh dunia lah. Jadi dia masuk dalam perbicaraan. Sama ada perbicaraan ini akan mengukuhkan hujah-hujah Hambali sebagai mengatakan dia dipengaruhi ataupun dia dibantu oleh seseorang. Kita tak tahu. Kita tengoklah perbicaraan ni. Aku tak nak ulas tentang perbicaraan sebab aku ulas dari segi mentaliti seorang penganas di situ. Penganas tu bukan saja orang Islam. Orang kafir pun jadi penganas. Kalau nak katakan orang Islam saja menjadi penganas, tak. Dekat IRA dulu kita ada penganas, Jepun kita ada penganas, China pun kita ada banyak penganas itu dia. Mak Saleh yang bom masjid pun ada cerita dia. Lepas tu yang dekat New Zealand sampai bunuh orang ramai-ramai pakai senjata api automatik. Penganas ni mentaliti dia satu je cerita dia. Dia tidak ada ideologi. Kau tak boleh sabitkan penganas tu dengan ideologi agama cerita dia. Penganas ni sebenarnya ditaksubkan. Kerana ditaksub maka dia akan jadi penganas. Dia ditaksubkan oleh sama ada elemen agama, elemen kaum, bangsa, dan kewangan je dia, elemen-elemen kewangan. Benda-benda ni yang menyebabkan seorang penganas itu beroperasi sebagai penganas itu dia. Kan? Kita kena tahu, kita kena fikir. That's why aku dari dulu lagi bersetuju bahawa setiap penganas ni kita analisis otak dia. Pengambilan ni mati, pembunuhan beramai-ramai, mass murder je dia. Tak kisahlah penganas di Amerika Syarikat. Dia tembak budak-budak sebagai itu kita pernah panggil sebagai penganas gitu dia. Tetap juga dia penganas. Kan? Dia mass murder. Selalu orang kata pembunuh, merambang dan sebagainya. Tak ada, kita kena spesifikkan semua itu adalah penganas gitu dia. Penganas adalah orang yang merosakkan orang lain gitu. Itu je dia. Jadi sepatutnya penganas ni kan kita kena kumpul dalam satu tempat dan kita buat mental health dekat dia. Kita buat ujian dekat dia. Macam mana dia boleh jadi penganas? Kenapa dia jadi penganas? Apa yang menyebabkan jadi penganas? Dan apa yang dalam brain dia menyebabkan dia akan trigger jadi penganas itu dia. Dan kalau kita boleh buat satu ubat untuk settlekan masalah penganas tu adalah lebih bagus itu dia. Ini pandangan aku lah tentang penganas. Tak kisahlah penganas tu Islam ke non-Islam ke apa sahaja. Sama juga dengan Yahudi. Israel dan sebagainya. Itu penganas juga tu. Netanyahu tu penganas. Segala-gala dalam dunia ni penganas itu dia. Jadi kita kena buat sesuatu lah. Gitu dia. Kalau Amerika boleh mengadakan Teluk Guantanamo. Gitu dia. Kan? Dia punya Guantanamo Bay punya facilities untuk menahan penganas. Kan? Kerana Amerika kononnya ada kuasa terbesar. Dan orang lain tak boleh nak usik dia sangat. Patut kita kena buat juga satu. Untuk tangkap segala-galanya. Kita colek penganas Israel ke apa ke, Netanyahu ke apa ke. Kita colek, kita bawa R4. Kita hukum dia dekat satu kawasan negara yang neutral. Yang tak boleh dia ganggu oleh itu. Tak ada termasuk dalam undang-undang gitu. Kan? Itu aku punya pandangan lah cerita dia. Memanglah aku pelik sikit cerita dia. Tapi pada pandangan aku itu ya cerita dia. Penganas dia cerita dia. Tak usah kata. Dan kes bicara ni aku malah nak ulas cerita dia. Memang penganas dia tak penganas cerita dia. Macam mana pun cerita dia. Dia tak ada lambang agama, tak ada lambang bangsa, tak ada lambang penganas dia dah penganas cerita dia. Tetap penganas juga cerita dia. Itu je lah yang aku boleh huraikan. Tak tahu banyak dekat lah sebab aku malah tahu kan cerita dia. Okey, Assalamualaikum.